Sarah terjaga. Selepas Kamarul tertidur, Sarah sebenarnya sudah sedar dan mula teringat semula kejadian sebenar. Dalam episod 19, Sarah sengaja membuat katil bersepah supaya nampak seperti baru bersama Kamarul selepas terdengar bunyi kenderaan masuk ke pekarangan rumah. Atiqah mengamuk menolak mereka ke dalam kolam sebelum mengusir keduanya. Lia hairan kerana ayah dan ibu tirinya tidak muncul, lalu masuk ke bilik ibunya selepas mendengar tangisan dan melihat bingkai gambar pecah. Dia bertanya tentang ayah dan Sarah, tetapi ibunya berdiam diri. Lia keluar tanpa memujuk ibunya yang masih menangis. Atiqah yakin Kamarul dan Sarah berhubungan di atas katilnya sendiri. Lia marah apabila tahu ayahnya pulang tanpa memberitahunya, lalu menyalahkan ibunya sebagai punca. Di apartmen, Sarah meminta maaf kepada Kamarul atas amukan Atiqah. Kamarul menenangkan dan memutuskan mahu menceraikan Atiqah. Sarah berpura-pura menasihati supaya Kamarul tidak terburu-buru, kononnya risaukan Lia. Apabila Lia menelefon, Sarah keluar tetapi sebenarnya mengintip perbualan. Lia merajuk kerana ayahnya pulang tanpa memaklumkan dan meminta dibawa tinggal bersama. Kamarul berjanji akan ambilnya selepas urusan selesai. Sarah berkata sendiri bahawa misinya hampir berjaya. Sementara itu, pembantu rumah memberitahu Atiqah bahawa Sarah tidak tidur di rumah malam itu. Atiqah minta perkara itu dirahsiakan daripada Adham dan Ashraf. Kamarul bertemu Atiqah di restoran dan terus menyatakan mahu bercerai. Atiqah tenang bersetuju tetapi mahu rahsiakan daripada anak-anak. Kamarul menuduhnya ego. Sarah pula memanipulasi urusan kewangan syarikat menggunakan Syira supaya transaksi tunai tiada bukti. Dia juga berjumpa Adham yang mengajaknya lari. Sarah berpura-pura takut dan Kamarul sebenarnya memerhati dari jauh. Sarah menekan Ratna di pejabat supaya menyerahkan dokumen kepada Sani dan mengugut akan memecatnya. Di rumah, Lia bersikap biadab dan mengejutkan semua dengan bertanya bila ibunya akan bercerai. Dia tahu hal itu daripada Sarah. Ashraf menyokong perceraian, Adham menentang dan Lia menyebelahi Sarah. Pergaduhan berlaku hingga Lia bertekak dengan abangnya dan menghantar mesej kepada Sarah minta dijemput keluar dari rumah. Adham kecewa dan Atiqah akhirnya mengakui Kamarul memang mahu menceraikannya. Adham terkejut. Di tingkat bawah apartmen, Adham mendesak Sarah supaya ikut melarikan diri malam itu. Tetapi Sarah menolak dengan alasan dia tidak dapat turun selepas mengambil barang peribadi. Dia menyuruh Adham sabar, menakutkannya tentang Kamarul, lalu perlahan-lahan naik ke tingkat atas untuk memastikan Kamarul sudah tertidur dan terlihat cawan kosong di meja. Sementara itu, Kamarul dan Atiqah menghadiri sesi kaunseling. Mereka mula sedar kesilapan masing-masing, namun Sarah datang ke mahkamah berpura-pura mahu berdamai. Atiqah menolak. Dalam kekecohan, Kamarul tertolak Atiqah hingga terkena kerusi. Ashraf muncul di situ. Kamarul tetap memihak kepada Sarah, beredar dari situ. Ashraf marah dan menumbuk ayahnya di pejabat. Adham menenangkan dan membawa Ashraf keluar. Selepas itu, Adham tahu Ashraf bertindak kerana nampak sendiri ayah menolak ibu mereka. Atiqah yang sedang makan bersama rakan menerima mesej dari Ratna tentang kejadian itu dan meluahkan rasa sedih kerana Lia memihak kepada ayah dan Sarah. Di pejabat, Sarah mengubati luka Kamarul sambil menghasutnya bahawa Atiqah menghasut anak-anak, suruh suami keluarkan nama Atiqah dari syarikat. Kamarul marah dan nekat mahu menceraikan isterinya. Sarah kemudian menerima mesej ugutan daripada Adham yang mahu dedahkan rahsianya jika dia tidak mahu melarikan diri bersama malam nanti.
Sarah berbohong kepada Kamarul dan berkata mesej itu dari Syira. Di rumah, Sarah menyediakan susu panas yang dicampur sesuatu, memaksa Kamarul minum sebelum keluar menemui Adam. Tidak lama kemudian, Kamarul tertidur di sofa. Sarah menaiki kereta bersama Adam, yang kemudian membuang teleponnya supaya tidak dapat dijejaki. Episod 19 berakhir apabila sebuah kereta mengekori mereka. Adham hilang kawalan dan berhenti di tepi jalan dan Sarah menjerit memanggil namanya. Dalam episod 20, Sarah duduk di kerusi hospital dengan tangannya berbalut kain putih. Kamarul datang menjemputnya pulang dan Sarah menjelaskan dia terlibat dalam kemalangan ketika keluar membeli barang untuk sarapan esok pagi. Dia tidak dapat menghubungi Kamarul kerana telefon bimbitnya hilang. Dalam perbualan itu, Sarah langsung tidak menceritakan apa-apa tentang Adham. Ketika keluar dari klinik, Atika ternampak dari belakang Sarah dan Kamarul. Pada masa itu, Atika sedang menjaga Adham yang masih tidak sedarkan diri. Selepas Adham sedar, Atika memberitahu bahawa dia tahu Adham berada di hospital selepas mendapat panggilan daripada pihak hospital. Adham bertanya sama ada pihak hospital ada memberitahu apa-apa dan Atika menjelaskan bahawa seorang perempuan yang berada dengan Adham ketika kejadian telah menghubungi pihak hospital. Selepas Atika keluar dari bilik wad untuk memberi ruang Adham berehat, Adham mula teringat kejadian sebenar. Dia dibelasah oleh beberapa orang yang tidak dikenali, manakala Sarah sempat menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sebalik kereta. Pada malamnya, ketika Atika tertidur di bilik wad, Adham memaksa dirinya bangun untuk mencari maklumat tentang Sarah. Apabila dia memberikan nama penuh Sarah kepada kaki tangan hospital, mereka memberitahu bahawa Sarah Marisa binti Sazali sudah dibenarkan pulang selepas dijemput oleh suaminya. Sarah tidak mengalami kecederaan serius. Adham berasa pelik apabila mendengar Sarah dijemput oleh suami. Di rumah ketika Sarah tidur di sebelahnya, Kamarul menonton semula rakaman CCTV rumah. Dalam rakaman itu, terdengar dengan jelas Sarah meminta izin keluar membeli barang dapur. Kamarul tidak menonton rakaman itu sampai habis kerana bimbang Sarah terjaga. Selepas Kamarul tertidur, Sarah sebenarnya sudah sedar dan mula teringat semula kejadian sebenar. Rupa-rupanya semua kejadian itu dirancang oleh Sarah sendiri. Dia mengupah dua orang untuk menghalang rancangan Adham yang mahu melarikan diri bersamanya. Selepas semuanya berjalan lancar, Sarah memberikan upah kepada orang suruhannya dan ketawa puas. Tidak lama kemudian, Atika akhirnya mengetahui identiti sebenar Sarah. Adham mengaku bahawa Sarah ialah bekas kekasihnya dahulu. Dia pernah berjanji mahu berkahwin dengan Sarah tetapi tidak menunaikan janji itu. Adham yakin niat Sarah berkahwin dengan ayahnya bukan ikhlas, sebaliknya hanya mahu membalas dendam terhadapnya. Adham juga jujur kepada ibunya bahawa dia pernah berniat mahu pisahkan Sarah dan ayahnya tetapi tidak berjaya. Namun Adham terkejut apabila ibunya memberitahu bahawa dendam Sarah sebenarnya bukan terhadap Adham tetapi terhadap Atika sendiri. Dalam diam, Sarah sudah tahu bahawa Kamarul memasang CCTV di rumah. Kamarul juga menghadiahkan telefon baru kepada Sarah. Adham hampir tidak percaya apabila ibunya menjelaskan bahawa Sarah mendekatinya semata-mata untuk membalas dendam terhadap Atika. Sarah menuduh Atika sebagai punca perkahwinan ibu bapanya hancur. Atika tidak menafikan sepenuhnya, malah mengaku tidak pernah merestui hubungan Adham dan Sarah. Atika berpesan kepada Adham supaya jangan lagi berjumpa dengan Sarah dan biarkan Sarah selesaikan masalah rumah tangganya sendiri. Adham pula menegaskan dia tidak mahu melihat ibu bapanya bercerai, tetapi Atika mengatakan dia lebih rela kehilangan suami daripada kehilangan anak-anaknya.
Adham termenung memikirkan semua yang berlaku dan mula menyesali dosa silamnya bersama Sarah. Dia teringat hubungan terlarang mereka di sebuah hotel. Selepas itu, Sarah cuba menghubungi Adham berkali-kali, tetapi Adham tidak menjawab. Wajah Sarah berubah marah. Sementara itu, Ashraf berbual dengan ibunya ketika sarapan. Ashraf tidak lagi ke pejabat selepas kejadian dia mencederakan ayahnya. Dia ingin mendedahkan siapa sebenarnya Sarah dan hubungannya dengan Adham, tetapi membatalkan niatnya apabila tahu ibunya sudah pun tahu segalanya. Sarah kemudian masuk ke pejabat suaminya dan mula mempengaruhi fikiran Kamarul. Ketiadaan Adham dan Ashraf di tempat kerja menimbulkan tanda tanya, seolah-olah mereka sedang merancang sesuatu. Kamarul pula masih menyangka Atiqah cuba mempengaruhi anak-anaknya. Sarah mengambil peluang memujuk Kamarul supaya menyingkirkan nama Atiqah daripada senarai pemegang saham syarikat. Adham dan Ashraf berbual serius. Adham menjelaskan sebab dia merahsiakan hubungannya dengan Sarah. Dia berkata, semuanya dilakukan untuk selamatkan keluarga dan cuba membuatkan Sarah berubah serta mengembalikan kebahagiaan ibu bapanya. Adham menghalang Ashraf daripada memberitahu ayah mereka tentang Sarah dan berjanji akan menyelesaikan semuanya pada masa yang sesuai. Namun Sarah kemudian ternampak mesej Adham di telefon suaminya. Adham cuba mengatur pertemuan makan tengah hari bersama ayahnya dengan niat mahu mendedahkan siapa Sarah sebenarnya, tetapi rancangannya gagal apabila Sarah tiba-tiba muncul. Adham terkejut apabila Sarah mengaku dia sedang hamil dan kandungannya berusia antara 4 hingga 5 minggu. Adham meminta Sarah menggugurkan kandungan kerana tidak sanggup membayangkan anak itu akan dibesarkan sebagai adiknya, sedangkan itu ialah anak kandungnya sendiri. Sarah cuba meyakinkan Adham bahawa dia masih mahu teruskan rancangan asal mereka. Dia juga memberitahu bahawa Kamarul sebenarnya tahu tentang hubungan mereka, tetapi berpura-pura tidak tahu. Sarah meminta Adham merahsiakan tentang kandungannya. Sarah mengambil kesempatan apabila Kamarul sangat gembira dengan berita kehamilannya. Kamarul berjanji akan menyingkirkan nama Atiqah daripada syarikat dan menggantikannya dengan nama Sarah. Sebagai hadiah, Kamarul menghadiahkan Sarah sebuah rumah teres dan sebuah kereta. Ketika makan malam, Lia berkongsi berita gembira bahawa dia bakal menjadi kakak dan akan berpindah ke rumah ayahnya tidak lama lagi. Semua terdiam mendengar berita itu. Adham pula terlalu mudah mempercayai kata-kata Sarah. Sarah terus berbohong dengan mengatakan Kamarul sering menderanya, tetapi sejak dia disahkan hamil, Kamarul kononnya berubah dan menjadi lembut. Adham percaya sepenuhnya dan berharap mereka masih boleh lari bersama selepas Sarah selamat melahirkan anak. Sarah semakin yakin dengan rancangannya, bangga kerana berjaya memperbodohkan dua beranak itu sekaligus. Sementara itu, Lia semakin melampau dan mula berani merokok di rumah. Kamarul hanya menasihatinya supaya tidak mengulangi perbuatan itu. Ashraf pula menentang keras keputusan ayahnya yang mahu mengeluarkan nama ibunya daripada syarikat dan menuduh ayahnya bertindak begitu kerana pengaruh Sarah. Kamarul benar-benar terkejut apabila Ashraf mengucapkan tahniah kerana telah berkahwin dengan bekas kekasih anaknya sendiri. Lia pula tidak jadi berpindah ke rumah ayah dan ibu tirinya kerana dihalang oleh Adham yang bertegas mahu ayahnya sendiri datang menjemput jika Lia benar-benar mahu tinggal di sana. Episod 20 berakhir dengan Kamarul memandang Sarah dan bertanya dengan nada serius. Adakah dia pernah mempunyai teman lelaki sebelum berkahwin dengannya?